وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. Assalamualaikum dan hai semua. Bersama saya Cikgu Wani dalam slot resensi buku hanya di saluran YouTube Muallim Hazar. Hari ini saya bawakan sambungan kepada karya penuh debaran Kapal Terakhir di Dunia. Kali ini kita bersambung pula ke episod 2. Jika dalam episod pertama kita mengenali Arya yang berjuang antara kasih keluarga dan tanggungjawab terhadap manusia di dalam kapal Bukur, kali ini perjuangannya menjadi lebih getir kerana setiap sistem, setiap jiwa dan setiap keputusan kini menentukan sama ada Bukur akan terus hidup atau musnah. Bukur, sebuah kapal besi lebih 500 tahun itu kini diambang kemusnahan. Sistem jentera gagal berfungsi dan bekalan air hampir habis. Arya bersama beberapa wakil sektor lain ditugaskan mempertaruhkan nyawa untuk mencari sumber dari luar Bukur, iaitu dunia yang selama ini dianggap bahaya dan mustahil untuk dihuni. Namun, di luar Bukur, Arya berdepan dengan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada ancaman fizikal, iaitu kebenaran. Apa yang ditemui oleh Arya mula menggugat kepercayaannya. Sementara itu, penyakit adiknya semakin parah dan Arya diburu perasaan bersalah serta dilema yang menghimpit mindanya. Ketika segalanya semakin menekan, muncul satu watak baru iaitu Vanessa, seorang wanita misteri yang menawarkan bantuan bersyarat. Untuk menyelamatkan adiknya, Arya mesti mengorbankan sesuatu yang jauh lebih besar, iaitu dirinya sendiri. Percayalah Arya, takkan ada penyesalan yang akan menghantui kau lagi jika kau pilih jalan ini. Itulah kata-kata yang menghantui Arya. Sepanjang kisah ini, sebuah peperangan batin antara logik dan perasaan, antara kepercayaan dan kebenaran. Temik Abdullah sekali lagi berjaya menggambarkan dunia pasca apokalips dengan penceritaan yang sangat visual dan menyentuh emosi. Buku ini bukan sekadar kisah science fiction, tetapi juga tentang iman, kepercayaan dan perjuangan mencari kebenaran dalam dunia yang penuh kabur. Kapal Terakhir di Dunia episod 2 mengajak kita berfikir, dalam hidup ini ada masanya kita bukan berperang dengan orang lain, tetapi berperang dengan diri sendiri. Sekian resensi buku bersama saya Cikgu Wani. Jangan lupa kita bertemu lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Hazar, inspirasi kita semua. Ilmu di semai cahaya menyinar. Di layar YouTube membawa hikmah. Setiap video membawa sinar. Dengan suara tenang